Jelas suara dia. Macam puas dengar tau. What is this? Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. Hey everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi Ayu akan bawakan lagi reaction yang seterusnya. Jadi yang ni ramai yang suruh Ayu buat. Dia kata Kak Ayu perlu dan wajib react Aldani Rambe. Tak kisah cover mana-mana. Jadi Ayu pilih dia nyanyi lagu Bukan Dia Tapi Aku by Judika. Sebab lagu ni is one of my favourite song juga. Lagu kegemaran Ayu juga. And Ayu nak tengok cara dia bawa bersama dengan Triswaka. Dan version akustik lah macam tu kan. Jadi jom kita start tengok. 1, 2, 3. Main dari D. Main dari D. Tapi kalau kita nampak kan, Aldani Rambe ni kan dia nampak macam malu-malu tau. Banyak orang. Tu dia kata dia banyak orang, dia kata macam cute lah. Okay, Triswaka dia try untuk adjust instrument. And then Ayu baru tahu actually diorang ada kafe sendiri and diorang buat persembahan dekat kafe tu. Ayu ingat kan diorang macam jemputan di kedai-kedai makan kafe macam tu. Rupanya kafe diorang sendiri. Sebab diorang komen sebelum ni, sebab Ayu tak pernah tahu pun. Macam tu lah. Ramai betul orang Ayu tengok. Ayu macam teringin nak pergi, tapi tak tahu bila. Doakan Ayu sampai ke Indonesia. Aldani Rambe ni dia umur berapa Sebab nampak macam Check this God. masih remaja. Bukan remaja, dia macam dah 20 lebih macam tu kot. 23 24 Dia macam nampak muda juga. Reunion Triswaka. Bukan Dia Tapi Aku dari Judika. Ya, bukan dia tetapi aku. Jangan pergi pada dia, pergi pada aku. Wow, permulaan dia pun dah syok. Itu kan? Berulang kali kau menyakiti, berulang kali. Wow, suara emas. Suara dia ni boleh buat duit tau. Coba pahami, ku punya hati bukan untuk disakiti. Betul, jangan sakiti hati orang tau. Dosa. Tinggi je pitch dia. Sungguh beratnya meninggalkan yang dulu pernah ada. Namun harus aku lakukan karena ku tahu ini yang terbaik. Semua kita nyanyi bareng yuk. ku harus pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, oh sakitnya. Wow, sedap je dia bawa. Sakitnya tu pun I cannot. Wow,
Wow. Sekejap, style dia yang tarik tu, oh my god, lain. Serius, macam berpeluh ni dengar ni. Meremang peluh mama. Ish, macam mana dia boleh bawa tinggi sangat macam tu lah? Tak sakit tekak ke? Wow. Jadi style dia lah, style dia. Wow. Pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, sakitnya, oh sakitnya cintaku. Lebih besar dari benciku. Oh my god. Aku yang rasakan. What is this? What is this? What is this? Terkejut kita. Sekejap. Kita ulang balik. Betul ke ni? Aku sakitnya. Siapa yang buat dia sakit? Siapa yang buat Aldani Rang sakit ni? Sakitnya cintaku lebih besar dari benciku. Cukup aku yang rasakan. Jangan dia, jangan dia, tapi aku. Sedih. Oh my god, I love you cakap. Pergi meninggalkan kamu yang telah hancurkan aku. Sakitnya, sakitnya. Mas Waka cepatlah nyanyi. Dia tak nak nyanyi. Tapi Swaka dia pandai main gitar sama dengan ni duet as macam terbaik. Bukan dia, cukup aku. Cukup aku. Bang Aldi. Wow, Zidane. Terima kasih. Zidane punya part. Well, dia punya style dia. Kelakar lah. Tapi dia memang power pun. Ish. Oh my god, seronok. Seronok dengar. Kalau Ayu duduk kat tepi-tepi tu, Ayu mesti macam Ayu akan all out tu nyanyi bersama dengan diorang kalau Ayu dekat tepi tu. Tapi memang best gila. Tapi yang saya ni Swaka dia tak nyanyi sekali. Dia macam tak melibatkan dia macam fokus main instrumen kan. Tapi Swaka punya suara pun best juga tau. Tapi Aldani Rambin dia punya suara memang vokal dia, range dia memang tinggi betul. Uish, tak tahu macam mana. Tapi macam tu lah. Macam tu lah. And then dia punya unique vokal dia ni. Dia macam style tu tak ada kat penyanyi lain tau. Dia macam ada identiti sendiri. Tu yang keistimewaannya Aldani Rambin tu. And then dia bawa lagu tinggi. And then ada orang request saya untuk dengar juga Aldani Rambin dia react Sebekas Sinar.
lagu Seberkasinan ni by arwah Allahyarhamah Nika Adila kan. Tapi nanti next reaction Ayu akan buat lah. Okay, so thank you guys yang dah komen and suruh Ayu react lagu ni. Saya suka. And yang belum subscribe, boleh tolong subscribe channel Ayu. And thank you dah tengok sampai habis. So baik korang, have a nice day. Bye bye.